sekarang ni Hon ni adalah viral tau dekat TikTok. Okey, 3. 1, 2, 3. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada ADV 160. Okey, customer ni daripada Bangi. Okey, dia datang ke tempat saya, Kampung Melayu Subang ni, untuk buat pemasangan horn dan spotlight. Okey, spotlight dia ambil daripada saya dan horn dia beli sendiri lah. Okey, so sekarang ni horn ni adalah viral tau dekat TikTok. Okey, so tak kisah, saya ambil saja. Saya ambil pasang enggak. Tapi macam ni saya ada harga saya akan bagi harga saya. Dan harga ni saya tak boleh bagi kalau saya sebut 100.5 kan. Untuk motor ni, kalau kata macam motor macam ni ke yang mudah, harga dia sama. Tapi kalau motor yang susah-susah ni, saya akan bagi harga dia naik sikit lah. Tapi saya ada standard price saya lah. Untuk pemasangan horn berapa harga, untuk pemasangan spotlight berapa harga. Okey, tapi kalau motor tu susah, saya akan harga dia akan berlainan. Okey, bukan kita tak nak bagi harga, takut ada orang lain baca dia nak harga yang tu. So dah ada yang saya dah pernah kena tu. Abang cakap harga ni 380 tu lampu jenis macam mana, lepas tu motor apa kan. Itu saja. Okey, so nanti kita tengok dua aksesori ni dipasang dekat ADV 160 customer daripada Bangi ni. Okey. Okey, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight dan horn padu dekat ADV 160 ni. Okey, tapi horn ni customer yang bawa sendiri lah. Okey, so horn ni customer beli dekat TikTok. Okey, tak silap saya benda ni dah jadi FYP, dah jadi trending viral dekat TikTok. Okey, so saya akan test kali. Mula kita akan test dulu spotlight dan lepas tu kita akan test bunyi horn tu. Okey, pun sama juga macam horn saya lah. Tapi padu jugalah. Dia bukan sekadar kata marketing, tapi memang betul-betul kuat. Okey, so saya akan tunjukkan spotlight yang daripada saya, yang biasa ni. Macam saya kata, biasa pun bukan biasa-biasa lah. Dia boleh dikatakan yang bagus punya lah. Okey, sebab apa yang saya recommendkan kat orang, apa yang saya jual untuk barang saya dah pakai dan saya dah try. Yang mana okey, baru saya recommend kat orang. Okey, so kita on dulu. Okey, macam biasa, switch dia berada dekat sini. Okey, so untuk step yang pertama, single mode dia ada kuning dan ada putih kuning. Okey, lepas tu kita boleh off, tekan lama, dan dia ada flasher. Okey, dan dia ada daylight. Okey, day running light ni. Okey, so saya tunjukkan daripada depan untuk kuning. Okey, ini kuning Okey, walaupun spotlight ni sama dan walaupun ada 100 video spotlight yang sama untuk motor yang sama, saya tak akan buat jugalah. Okey, ni salah satu dia untuk warranty lah. Kadang-kadang customer ni pandai, dia pergi ubah-ubah. Jadi kalau putus wire tu, saya boleh trace pemasangan saya macam mana. Okey. Okey, so ini kuning dan saya tunjuk yang flasher. Okey. So dia ngam-ngam bawah ni ngam-ngam bawah headlamp. Okey. Okey, so sekarang kita akan dengar bunyi horn ni So tak boleh tekan lama sebab dah malam. Okey, so saya try Saya off dulu. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, tu saja. Sebab dah lewat ni, saya tak boleh tunjuk lama-lama. Okey, so horn dia memang padu. Dia bukan sekadar marketing, beli lain dapat lain, bukan. Memang beli ni dapat ni. Okey, memang cun-cun Cina punya. Okey, so itu saja untuk ADV 160 customer daripada Bangi ni. Okey, so ni kawan, dia panggil kawan dia datang. Tak tahu kawan dia nak pasang ke tak nak Y16 dia ni. Okey, so kepada anda di sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori electrical, okey, boleh contact saya dekat nombor yang tertera ni. Okey, seperti biasa pemasangan dengan saya dah bagi tahu tak ada potong wire, tak ada curi current. Okey, kalau terjadi apa-apa masalah dekat aksesori tu, contohnya lampu ni okey, lampu saja yang akan rosak. Okey, lampu saja yang akan burn. Kata horn saja yang akan short. Okey, dia tak akan ganggu satu motor. Okey, so itu saja. Okey, so apa-apa boleh roger saya dekat nombor yang tertera ni. Okey, ciao.